Ingat rumah corner lot tu cantik? Tunggu sampai korang tahu apa yang mengalir dalam longkang bawah rumah ni. Kisah ini terjadi apabila ayah Wawa dinaikkan pangkat dan mereka berpindah dari rumah kayu ke sebuah rumah teres corner lot yang besar. Kawasan tu asalnya hutan tebal. Rumah Wawa ni ada 2 sliding door. Pintu kedua menghadap sebuah banglo kosong dan bukit luas. Tapi yang paling tak sedap, di sebelah bukit tu ada rumah mayat. Dan longkang dari rumah mayat tu mengalir betul-betul di bawah laluan depan rumah Wawa. Setiap kali ada kematian, Wawa mesti tahu. Masuk je rumah tu, suasananya panas berbahang walau buka kipas laju. Wawa selalu menangis takut nak tidur bilik sendiri sebab rasa diperhatikan. Di tepi rumah ada sebatang pokok pisang besar. Jiran selalu tegur ayah, "Berani betul anak awak duduk bawah pokok pisang malam-malam." Padahal Wawa ada je dalam rumah. Habis tu, siapa kat luar tu? Dalam rumah pula, Mak Wawa ada simpan walker bayi yang ada muzik. Tiap-tiap malam, walker tu akan berbunyi sendiri. Bunyi guli dan orang main congkak tu dah jadi mainan tidur. Paling kesian, haiwan peliharaan tak serasi. Ikan mati, kucing hilang tanpa jejak. Satu hari Toki datang melawat. Toki duduk berehat kat koridor sliding door kedua yang menghadap bukit tu. Tiba-tiba Toki cakap, dia nampak ramai orang sedang berkawat di atas bukit. Dan Toki nampak ada perempuan baju putih lusuh sedang bertenggek di atas atap banglo kosong depan rumah tu. Rupa-rupanya ayah dan abang dah lama nampak. Cuma dorang diamkan sebab tak nak Wawa takut. Ayah pun pernah nampak berbola api terbang melintas bukit tu. Gangguan makin ekstrim. Barang rumah beralih tempat. Pinggan mangkuk pecah sendiri. Makanan dalam peti ais cepat basi. Dan baju yang dibasuh sentiasa bau hanyir darah. Pernah jiran tegur abang Wawa, "Kenapa biarkan girlfriend awak tunggu kat luar pagar malam-malam? Ajaklah masuk." Abang Wawa terkedu. Mana ada girlfriend datang malam buta? Rupa-rupanya benda tu menyerupai perempuan dan tunggu depan rumah. Kemuncak gangguan berlaku bila abang Wawa meraung kena tindih. Ada lelaki pula meracau nampak perempuan muka buruk. Esoknya ada titisan darah misteri dari ruang tamu sampai ke bilik Wawa. Ayah panggil ustaz untuk pagar rumah. Malam tu, satu family nampak kelibat kanak-kanak dan perempuan dewasa gelisah dalam rumah. Siap bunyi menangis terisak-isak sebab kepanasan. Kata ustaz, "Biasalah, ni tapak hutan tempat dorang. Kita ambil tempat dia. Walaupun dah pagar, gangguan tak habis. Bunyi gegar dinding dan seret barang masih ada." Sebulan lepas tu, ayah dapat kuarters lain dan mereka pindah. Masa mak drive kereta seorang hantar barang, mak nampak ada cahaya lampu ikut rapat kat belakang. Tapi bila toleh, tak ada kereta. Masa kereta bergerak tinggalkan rumah tu, Wawa rasa sayu sangat. Dan dia perasan ada mata yang memerhati dari rumah kosong tu. Alhamdulillah, kat rumah baru dah tak ada gangguan.